selamanya. Betul. Tengok, Kamu ada ke, cikgu? bagus. Dah siap dah ni. Kenapa Karus tu kecil? Sebab kurang sayang Karus. Betul. Kita orang terlebih sayang opah. Oh, sebab Karus selalu marah korang You, pagi tadi punya marah. Sebab terlambat bangun sikit je. Marah tandanya sayang. Oloh, opah lagi sayang kita orang. Tak ada pun marah-marah. Betul. Oh, jadi Upin dan Ipin cucu kesayangan opah lah ya? Iyalah cikgu. Upin Ipin kan anak yatim piatu. Mana ada mak apa yang nak sayang diorang. Fizi, lukisan kamu dah siap? Belum. Bukan Karus ke cucu kesayangan opah? Kak Ros rajin dan pandai memasak. Mesti dia kesayangan opah. Tak adalah. Kita orang ni cucu kesayangan opah tau. Betul. Mana korang tahu? Opah ada cakap? Ada? Hari tu Ya, opah kat sini. Opah, nak tolong? Boleh. Tolong ambilkan tu. Opah nak tanam kat sini. Baik. Jangan berlari, tanah lecak. Jatuh nanti. Upin, bagi aku satu. Tanah. Dua-dua, aku punya. Korang ni memang nak kena. Jangan. Opah, tengoklah ni. Dah bagi tahu jangan lari. Ini bukan tolong. Lagi menyusahkan adalah. Pokok kari tu pun habis patah. Tak apa, pokok tu ada banyak. Maaf, Opah. Dah tak apa. Pergi masuk bersihkan diri. Biar opah je yang buat. Kesian cucu kesayangan opah ni. Masa itulah Opah cakap. Alah, sekali je cakap. Ada lagi. Sekali tu masa nak makan. Korang dah makan? Belum lagi, Opah. Ayam tak ada. Hai, depan mata tu apa? Ayam goreng. Tapi tak ada peha. Peha dah habis. Alah. Makan je lah ayam tu. Bersyukur dengan rezeki yang ada. Tak nak. Upin, Ipin budak baik. Selalu dengar cakap. Sebab tu jadi cucu kesayangan opah kan? Betul. Masa tu Opah cakap lagi yang kita orang cucu kesayangan Opah. Bagus. Upin, Ipin berjaya jadi cucu kesayangan opahnya. Siapa lagi yang dah siap? Saya cikgu. Mari. Cikgu. Dia lukis apa? Ini Ehsan ke? Ya, ini saya bila besar nanti. Tulis Segak dan tampannya kau. Tapi kakak kau mana? Ehsan,
Kakak mana? Ini kan lukisan keluarga kesayanganku. Jadi Ehsan lukis Daddy dengan Mami je lah. Dua orang yang paling Ehsan sayang. Ada pula macam tu. Kenapa? Tak boleh ke? Boleh. Mari cikgu tengok. Ehsan tak sayang kakak ke? Sayang, tapi kurang. Kakak tak dekat rumah. Dia duduk asrama. Jadi jarang jumpa. Sebab tu tak mesra. Oh, begitu. Aduh, kau mesti lagi sayang Daddy dari Mami kan? Kenapa pula? Yelah, kau kan intan payung Daddy. Mana ada? Ehsan sayang dua-dua sama rata. Tapi Ehsan memang intan payung Daddy. Dia sayang dan manjakan Ehsan lebih daripada Mami sayangkan Ehsan. Patutlah baik sekolah pendidik kau ambil. Sayang betul dia pada kau. Ya, apa sahaja aku nak, Daddy akan tunaikan. Betul lah kau, Ehsan. Betul? Bila Ehsan besar nanti, Daddy dan Mami akan semakin tua. Ehsanlah pula kena berbakti pada mereka, kan? Betul-betul. Jadi, apa Ehsan nak buat? Nak balas jasa Daddy yang sangat sayangkan Ehsan ni. Ehsan akan masak makanan sedap-sedap untuk Daddy. Kau ni asyik ingat makan aja. Macam mana nak jadi sekat dan tampan? Yelah, Daddy selalu masakkan untuk aku. Sekarang akulah pula kena masak untuk dia. Salah ke? Lapar pula. Rehat dulu. Kita sambung lepas ni. Apa yang kelakar sangat tu, Fizi? Tak ada apa-apa. Lukisan dah siap? Meme, boleh tunjuk lukisan? Cikgu, saya tak pandai lukis Papa dan Mama. Saya lukis macam ini. Cantiknya. Kenapa bintang? Papa dan Mama adalah bintang hati saya. Mereka sayang saya. Saya pun sayang mereka. Saya akan jaga mereka sampai bila-bila. Saya suka. Dari kecil dah ada niat yang murni. Bagus, Meme. Cikgu, saya dah siap. Iya. Tunjuklah cepat. Cantik kan? Siapa tu? Lah, lupa nak tulis nama. Kenapa pula aku ada dalam keluarga kau? Kau jangan main-main, Fizi. Ini boleh mendatangkan marah. Kau tak boleh buat sesuka hati. Betul-betul. Ya lah. Mana boleh? Iya, tak boleh gitu. Suka hati je di keluarga kau. Semua diam. Dengar Fizi cakap. Cikgu, saya dah lama kenal dan berkawan dengan Ehsan. Dia selalu bantu dan kongsi makanan dengan Fizi. Tapi kalau barang mainan, dia ada kedekut sikit. Dia tak suka kongsi mainan dengan orang. Tapi apa-apa pun, dia baik hati. Jadi, Fizi anggap dia sebagai keluarga. Fizi! Kau tak marah lagi? Tak, kau kan sepupu aku. Memanglah kita keluarga.
Bagus. Semoga persaudaraan kamu berdua berpanjangan. Jadi Ehsan, kau kena tambah muka Fizi kat lukisan kau. Tak perlu. Tunjuklah lukisan kau pula, Mail. Cepatlah. Cepat. Keluarga aku ada abah, mak, abang Is dan aku. Dah. Lah, itu aja. Siapa yang disayangi lebih? Kau atau Abang Is? Kita orang disayangi sama rata. Buat kerja pun bersama. Oh, patutlah Mak Il pandai berniaga. Kecil-kecil dah diajar kerja. Hebat. Mestilah. Jarjit mana? Dari tadi tak nampak dia. Sini cikgu! Saya baru siap lukis. Marvelous! Tada! Cantik kan lukisan saya? Apa benda tu? Haya, buku pun keluarga kah? Yalah, itu buku pantun kesayangan keluarga. 2-3 kuih raya. Ini buku cinta hati saya. Macam-macamlah kamu ni Jarjit. Tapi bagus. Kamu sayang buku. Betul. Siapa lagi yang belum tunjuk? Susanti, cikgu. Tunjuklah cepat. Oh, ramai. Iya, ini semua keluarga aku tersayang. Aku kesayangan mama dan papaku. Ya, cikgu suka dengar cerita keluarga kamu semua. Kesimpulannya, keluarga yang penuh dengan kasih sayang adalah keluarga bahagia. Keluarga bahagia jadikan anak-anak ceria. Betul apa yang cikgu cakap. Anak-anak dari keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang biasanya akan jadi anak-anak yang ceria, bijak dan berjaya dalam hidup. Tak kira lah keluarga tu miskin ataupun kaya. Setuju tu, Opah. Kau berdua bahagia ke? Uish, mestilah. Hari-hari sama Opah bahagia sangat. Betul-betul dengan akak je kurang bahagia sikit. Amboi, sedap mengata. Pa, di antara kita orang dua, siapa yang Opah lagi sayang? Mestilah, Kak. Cucu kesayangan Opah. Bukan. Antara Upin dengan Ipin je. Siapa cucu kesayangan Opah yang nombor 1? Kasih sayang Opah tak perlu nombor. Semua Opah sayang sama rata. Semua pun cucu kesayangan Opah. Semua mak bapak pun begitu. Sayangkan anak-anak sama rata. Tak ada pilih kasih. Semua anak kesayangan. Asyik mak, bapak dan opah je yang kena sayang anak cucu. Anak cucu pula nak balas dengan apa? Aduh, bertuah punya cucu. Maaf Opah, tak sengaja. Sibuk sangat nak jadi cucu kesayangan? Jawablah. Kita kena jadi orang yang berguna pada keluarga, bangsa, agama dan negara.